Pengenalan. Puisi Melayu tradisional ialah karya sastera berbentuk puisi yang lahir daripada budaya dan kehidupan masyarakat Melayu lama yang diwarisi secara lisan turun-temurun sebelum wujudnya penulisan moden. Puisi ini digunakan sebagai alat komunikasi, pendidikan, hiburan dan penyampaian nasihat dalam kehidupan seharian masyarakat dahulu. Antara bentuk puisi Melayu tradisional yang terkenal ialah pantun, syair, gurindam, seloka, talibun dan nazam. Setiap jenis mempunyai struktur, gaya bahasa dan fungsi yang berbeza. Namun, semuanya mengandungi moral, pengajaran dan keindahan bahasa yang tinggi. Puisi tradisional mencerminkan ketinggian budi, kebijaksanaan dan kehalusan perasaan orang Melayu. Bahasa yang digunakan kaya dengan kiasan, perumpamaan dan simbol alam semula jadi menjadikannya bukan sekadar karya seni tetapi juga cerminan falsafah hidup dan pandangan dunia masyarakat Melayu. Yang pertama ialah pantun. Pantun ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang mempunyai bentuk dan susunan yang tetap serta digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, sindiran, kasih sayang atau perasaan dengan cara yang halus dan berirama. Nur Azimah Itiol 2017 menyatakan bahawa pantun ialah sejenis puisi terikat, terdiri daripada 4 baris serangkap, mempunyai rima akhir ABAB. Setiap rangkap mempunyai pembayang dan maksud. Pantun mencerminkan ketinggian akal budi dan nilai estetika masyarakat Melayu kerana ia menggambarkan kehalusan bahasa, kebijaksanaan serta keindahan pemikiran orang dahulu. Seterusnya, saya akan menyampaikan pantun yang bertajuk Bangsa Berilmu, Bangsa Berjaya. Karya Syed Mazhir Syed Ibrahim. Pohon jambu tumbuh di paya, bunga tualang seharum setanggi. Bangsa berilmu, bangsa berjaya, maruah terjulang di puncak tinggi. Burung gagak terbang bergaya, mentari redup berona gangsa. Pendidikan tonggak, negara berjaya, penyuluh hidup sepanjang masa. Bunga semambu semerbak mewangi, di atas ranting melekat sialang. Warga berilmu, martabatnya tinggi, aset terpenting negara gemilang. Seterusnya kita akan lihat maksud pantun setiap rangkap. Rangkap yang pertama membawa maksud bahawa sesuatu bangsa itu akan mencapai kejayaan dan kemuliaan apabila memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu dapat mengangkat martabat dan menjaga maruah bangsa supaya dihormati oleh orang lain. Manakala rangkap yang kedua pula menggambarkan bahawa pendidikan ini merupakan asas penting kepada kejayaan sesebuah negara. Pendidikan ini berperanan membimbing manusia ke arah kehidupan yang lebih baik dan menjadi panduan sepanjang hayat. Rangkap yang ketiga pula membawa maksud bahawa rakyat atau warga negara yang berilmu akan dihormati dan dianggap sebagai aset paling berharga dalam membangunkan negara yang cemerlang dan sejahtera. Selepas itu kita akan lihat pula pemikiran dalam pantun Bangsa Berilmu, Bangsa Berjaya. Pantun ini mengandungi pemikiran tentang kepentingan ilmu dan pendidikan sebagai asas kemajuan bangsa dan negara. Pengarang ingin menyampaikan bahawa bangsa yang berilmu akan mencapai kejayaan, kemuliaan serta martabat yang tinggi dalam masyarakat. Pendidikan ini digambarkan sebagai tonggak utama dalam penyuluh kehidupan yang membimbing manusia ke arah kejayaan dan kesejahteraan. Selain itu, pantun ini juga menunjukkan pemikiran bahawa ilmu merupakan aset paling berharga bagi sesebuah negara. Warga yang berilmu bukan sahaja dapat membina diri sendiri, tetapi juga menjadi penyumbang kepada kemajuan dan kegemilangan negara. Secara ringkasnya, pantun ini menonjolkan pemikiran bahawa ilmu ialah kunci kejayaan bangsa, maruah dan kemajuan negara. Seterusnya ialah seloka yang akan dibentangkan oleh saya sendiri, Muhammad Rizwan bin Zuraidi. Baiklah, pertama sekali, marilah kita sama-sama mengenali apa itu seloka. Jadi seloka ni ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang berfungsi untuk menyampaikan sindiran, teguran dan nasihat dalam bentuk yang santai serta berunsur humor. Humor ni gaya bahasa atau cara penyampaian yang menimbulkan keseronokan atau gelak ketawa.
Biasanya untuk menyindir seseorang secara halus. Menurut Hashim Awang 2020, sloka berperanan sebagai cermin masyarakat yang menggambarkan sikap dan perilaku manusia melalui jenaka yang mendidik. Hal ini menunjukkan bahawa sloka bukan sekadar hiburan tetapi wahana pendidikan moral dalam nilai kemanusiaan. Keindahan bahasa kiasan dalam sloka menjadikannya wadah penting untuk menyalurkan pemikiran dan nilai budaya masyarakat Melayu yang tinggi budi bahasanya. Yang diluncak biarkan sikap diluncak biarkan rumah tidak dijaga, ada anak tidak dilatih, ada ternakan tidak dibela, ada kebun tidak ditanam, ada jernih tidak selidik, ada belajar kepala ajar, ada mengaji tiada mengkaji, ada mata tiada kuasa, seruan tiada buat, seruan tiada buat. Biarkan diluncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan diluncai terjun dengan labu-labunya. Rumah tidak dijaga, ada anak tidak dilatih, ada ternakan tidak dibela, ada kebun tidak ditanam, ada cerdik tidak selidik, ada belajar kepala ajar, ada mengaji tiada mengkaji, ada mata tiada kuasa, kuat tiada buat, ada kuat tiada buat. Biarkan diluncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan diluncai terjun dengan labu-labunya. Sekian, terima kasih. Maksud seloka. Baris pembuka ini memperkenalkan sikap acuh tak acuh atau tidak bertanggungjawab si luncai. Ulangan biarkan membawa nada sindiran dan kecewa, menunjukkan bahawa orang seperti si luncai tidak ambil peduli tentang tanggungjawab terhadap diri, keluarga atau masyarakat. Manakala rangkaian kedua pula menegur manusia yang gagal melaksanakan tanggungjawab asas dalam kehidupan. Rumah dan anak menjadi lambang amanah terhadap keluarga dan pendidikan. Manakala ternakan dan kebun melambangkan rezeki serta pekerjaan. Penyair menyindir golongan yang malas, cuai dan tidak menghargai peluang yang diberikan oleh Tuhan. Rangkaian ketiga pula menggambarkan kelemahan manusia dalam menggunakan akal dan ilmu. Orang yang cerdik tetapi tidak selidik melambangkan individu yang bijak namun tidak berhati-hati. Belajar kepala ajar menegur mereka yang tidak mendalami ilmu sepenuhnya, manakala mengaji tiada mengkaji, menyindir manusia yang tahu membaca tetapi tidak memahami maksud sebenar ilmu yang dipelajari. Rangkap keempat pula menonjolkan sikap manusia yang mempunyai potensi dan kekuatan tetapi tidak memanfaatkannya untuk kebaikan. Mata di sini melambangkan peluang dan kesedaran, manakala kuasa bermaksud tindakan. Golongan ini tahu apa yang betul tetapi enggan bertindak. Penyair menegur mereka yang malas dan tidak berani berusaha walaupun memiliki keupayaan.
Rangkap yang kelima pula, rangkap penutup, iaitu membawa maksud sindiran mendalam. Si luncai yang terjun dengan labu-labunya menjadi simbol manusia yang membiarkan dirinya tenggelam dalam kesilapan dan kejahilan sendiri. Penyair menegaskan bahawa orang yang tidak mahu berubah dan enggan belajar daripada kesilapan akhirnya akan binasa akibat perbuatannya sendiri. Baiklah, kita beralih kepada pemikiran dalam karya Si Luncai. Karya Si Luncai menonjolkan pemikiran pengarang Melayu tradisional yang syarat dengan sindiran, kritikan sosial dan nasihat kehidupan. Melalui watak Si Luncai, pengarang menyampaikan pandangan tentang nilai akal, tanggungjawab dan keinsafan diri. Yang pertama, kebijaksanaan mengatasi kekayaan dan darjah. Pengarang menegaskan bahawa akal dan kebijaksanaan lebih berharga daripada harta. Watak Si Luncai berjaya menyelamatkan diri daripada hukuman raja melalui kecerdikannya menandakan keunggulan akal rakyat biasa. Yang kedua, akibat sikap lalai dan tidak bertanggungjawab. Baris seperti ada rumah tidak dijaga menyindir masyarakat yang cuai terhadap tanggungjawab keluarga dan kerja. Sikap samilewa membawa kerugian kepada diri dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga pula iaitu kepentingan ilmu dan usaha berterusan. Pengarang mengingatkan bahawa ilmu tanpa amal tidak berguna. Masyarakat harus mendalami pengetahuan dan berfikir secara kritikal agar tidak menjadi cetek ilmu. Dan yang keempat pula, bahaya sifat tamak dan sombong. Raja yang tamak akhirnya dipermainkan oleh Si Luncai, menggambarkan bahawa kesombongan dan kerakusan hanya membawa kehinaan. Dan yang kelima, akibat keengganan berubah. Ungkapan biarlah Si Luncai terjun dengan labu-labunya melambangkan individu yang enggan menerima nasihat dan akhirnya menanggung akibatnya sendiri. Salam sejahtera, pembuka kata, ikhlas di hulur, tanda yang mesra. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat para penonton. Baiklah, hari ini saya Muhammad Syazlan bin Cik Zulkifli akan mempersembahkan tentunya syair iaitu yang telah saya dendangkan tadi walaupun kurang suara. Baiklah, apakah itu syair? Kita lihat dengan terlebih dahulu. Syair ialah salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang berasal daripada pengaruh kesusasteraan Arab dan Parsi. Ia digunakan semestinya sebagai medium untuk menyampaikan nasihat, ajaran moral, kisah kehidupan atau peristiwa tertentu melalui bahasa yang indah dan berirama. Syair ini mempunyai banyak irama seperti irama dodoi, irama hiasan dan sebagainya. Biasanya syair ini dilakukan atau dibacakan dengan nada lembut dan penuh perasaan. Syair Wasiat Ayahanda oleh Siti Zawiyah. Irama hiasan. Bismillah. Ada kepada suatu hari sakit saudagar laki dan isteri, adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Katanya, wahai cahaya mataku, tinggallah Tuan buah hatiku. Hampirlah mati gerangan aku, baiklah Tuan tingkah dan laku. Maksud syair setiap rangkap.
Rangka yang pertama menceritakan bahawa pada suatu hari, sepasang suami isteri yang merupakan saudagar jatuh sakit selama 7 hari. Mereka sangat lemah hingga tidak mampu bergerak ke kanan atau ke kiri. Rangka yang kedua pula menggambarkan bahawa saudagar itu sedar bahawa ajalnya sudah hampir tiba. Oleh sebab itu, dia memanggil anaknya dan mencium kepala anaknya dengan penuh kasih sayang serta tanggisan perpisahan. Manakala rangka yang terakhir pula menunjukkan nasihat seorang ayah kepada anaknya. Si ayah ini berpesan dengan penuh kasih agar anaknya menjaga tingkah laku dan berbuat baik selepas pemergiannya. Seterusnya kita akan lihat pemikiran dalam syair wasiat ayahanda. Pemikiran yang pertama iaitu kesedaran tentang kematian dan ketentuan ilahi. Syair ini memperlihatkan kesedaran seorang ayah bahawa ajalnya sudah hampir tiba. Hal ini menggambarkan pemikiran masyarakat Melayu yang percaya bahawa hidup dan mati adalah ketentuan Tuhan. Dan pemikiran yang kedua pula ialah kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Terselah perasaan kasih dan sayang seorang ayah apabila dia memanggil anaknya untuk memberikan nasihat terakhir. Ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan tanggungjawab terhadap zuriat. Pemikiran yang ketiga pula ialah pentingnya meninggalkan nasihat dan pesan sebelum meninggal dunia. Pemikiran ini menunjukkan kebijaksanaan orang tua yang ingin memastikan anaknya hidup dengan baik selepas pemergiannya. Wasiat ini dianggap sebagai panduan dan amanah untuk generasi seterusnya. Manakala pemikiran yang terakhir pula ialah nilai ketabahan dan reda menghadapi ujian hidup. Syair ini turut menggambarkan sikap reda dan pasrah terhadap ketentuan Allah, iaitu satu bentuk kekuatan rohani dalam budaya Melayu. Pengenalan. Fonetik dan fonologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Fonetik menumpukan kepada cara bunyi dihasilkan, manakala fonologi melihat sistem dan corak bunyi dalam bahasa. Dalam puisi tradisional Melayu seperti pantun, syair dan seloka, kedua-dua aspek ini penting untuk memastikan sebutan baku, intonasi dan irama terpelihara semasa pengucapan. Melalui tugasan ini, elemen fonetik dan fonologi dianalisis berdasarkan 3 puisi iaitu pantun bahasa berilmu bangsa berjaya, seloka siloncai dan syair wasiat ayahanda, dengan tumpuan kepada aspek seperti suku kata, difton, tekanan bunyi, nada dan kata pinjaman. Seterusnya kita akan lihat elemen fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Yang pertama iaitu suku kata. Suku kata ialah unit sebutan dalam sesuatu perkataan yang mengandungi satu vokal sebagai inti. Dalam puisi, pembahagian suku kata membantu menghasilkan irama yang teratur dan sebutan yang jelas. Contohnya, perkataan berjaya mempunyai 3 suku kata iaitu ber, jah dan ya. Dan yang kedua pula iaitu difton. Difton ialah 2 bunyi vokal yang disebut secara berterusan dalam satu suku kata. Contohnya, ai, au dan oi. Penggunaan difton dalam puisi menjadikan sebutan lebih lunak dan berirama. Contohnya, dalam perkataan pandai, iaitu ai dan au dalam perkataan pulau. Yang ketiga pula iaitu tekanan bunyi. Tekanan bunyi merujuk kepada penekanan pada suku kata tertentu ketika menyebut perkataan. Dalam pengucapan puisi, tekanan yang betul menonjolkan maksud dan emosi yang ingin disampaikan. Contohnya, tekanan diberi pada suku kata kedua dalam perkataan berilmu. Yang keempat pula iaitu nada atau intonasi. Nada ialah turun naik suara semasa bertutur. Dalam puisi, nada membantu menyampaikan perasaan seperti sedih, gembira, marah atau nasihat dengan lebih berkesan. Contohnya, nada menaik digunakan pada baris nasihat dalam syair wasiat ayahanda. Dan yang kelima pula itu kata pinjaman. Kata pinjaman ialah perkataan yang diambil daripada bahasa lain seperti Arab, Inggeris atau Sanskrit. Dalam puisi, kata pinjaman menambah variasi bunyi dan memperkaya kosakata bahasa Melayu. Contohnya, perkataan ilmu dalam pantun bangsa berilmu bangsa berjaya dipinjam daripada bahasa Arab. Analisis fonetik dan fonologi dalam pantun bagi pantun Bangsa Berilmu, Bangsa Berjaya, karya Syed Mazhir Syed Ibrahim.
Baiklah, bagi rangkap pantun yang pertama, penyekuan atau sebutan baku ialah setiap baris mempunyai 8 hingga 10 suku kata. Contoh penyekuannya adalah berilmu, berjaya dan maruah. Okey, kategori fonetik dan fonologi adalah suku kata, kata pinjaman, tekanan bunyi dan nada. Oleh itu, suku kata yang seimbang mewujudkan irama yang tersusun. Perkataan ilmu ialah kata pinjaman daripada Arab. Tekanan bunyi pada perkataan berjaya menonjolkan semangat dan nada menaik melambangkan kejayaan bangsa. Seterusnya, bagi rangkap pantun yang kedua adalah sebutan baku dikekalkan. Contohnya, pendidikan, berjaya dan masa. Okey, kategori fonetik dan fonologinya adalah suku kata, diftong dan tekanan bunyi. Okey, perkataan seperti berjaya mengandungi diftong I, AY yang memberi kelunakan bunyi. Tekanan bunyi pada pendidikan menegaskan peranan ilmu sebagai tunjang kejayaan bangsa. Seterusnya, bagi rangkap yang ketiga, contoh penyukuannya adalah mewangi, martabatnya dan gemilang. Okey, kategori fonetik dan fonologi yang terlibat adalah suku kata, tekanan bunyi dan nada. Okey, suku kata yang seimbang membantu pengucapan yang lancar. Tekanan pada berilmu dan gemilang menonjolkan semangat kebanggaan bangsa. Nada menaik memberikan kesan positif dan bermotivasi. Baiklah, seterusnya kita akan menganalisis fonetik dan fonologi dalam seloka, iaitu seloka Siluncai. Sebelum itu, apa itu fonetik dan fonologi? Fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi ujaran manusia secara fizik, atau dengan kata lain, bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap. Okey. Seterusnya, fonologi. Fonologi ialah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari sisi fungsinya dalam sistem suatu bahasa. Dengan lebih mudah, fonologi membahas fungsi dan pola bunyi dalam bahasa, bukan sekadar bentuk fiziknya. Okey, untuk rangkap pertama, seperti yang saya tulis di pembentangan ini, penyukuan dan sebutan baku adalah ada rumah tidak dijaga, ada anak tidak dilatih, ada ternakan tidak dibelah, ada kebun tidak ditanam. Kategori fonetik dan fonologi pula adalah ia mengandungi fonetik segmental, iaitu konsonan D, T, vokal A dominan. Dan pola suku kata, konsonan vokal, konsonan. Yang ini bermaksud, kita ambil contoh ada. A merupakan vokal dan da merupakan konsonan vokal. Konsonan tambah vokal. Jadi dia menjadi konsonan vokal. Huraian ringkas, pengulangan kata ada dan tidak menimbulkan rentak teratur dan kesan musikal. Konsonan D memberi bunyi tegas, manakala vokal terbuka A menonjolkan keluhan dan nada sindiran. Pola suku kata mudah menjadikan seloka berirama dan mudah diingati. Baiklah, berdasarkan rangkap kedua ini, untuk sebutan baku, ada cerdik, tidak selidik, ada belajar, kepalang ajar, ada mengaji, tiada mengkaji. Untuk kategori fonetik dan fonologi, ia mengandungi fonologi suprasegmental, iaitu berkaitan dengan rima, tekanan dan intonasi, itu tinggi rendah dan sebagainya. Ringkas, rima hujung Ik, R, dan G menimbulkan keseimbangan bunyi. Struktur ayat paralel ada, kata kerja dan negatif. Sebagai contoh, ada adalah ada, kata kerja, belajar, mengaji, dan negatif itu adalah kepalang ajar, tiada mengkaji,
menghasilkan irama beralun. Tekanan jatuh pada perkataan akhir setiap baris menonjolkan akibat daripada sifat cuai atau separuh belajar. Berdasarkan rangkap ketiga, sebutan bakunya berbunyi ada mata, tiada kuasa. Ada kuat, tiada buat. Biarkan. Kategori fonetik dan fonologi pula, ia mengandungi fonetik prosodi, pengulangan fonem, intonasi dan tekanan. Untuk uraian ringkas, bunyi vokal A dan U mencipta kontras lemah dan kuat, menggambarkan sindiran terhadap mereka yang berkuasa tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Frasa biarkan diulang dengan intonasi menurun. Biarkan. Menurun, membawa nada pasrah dan sinis. Pengulangan fonem biarkan memperkuatkan elemen muzik dan penegasan makna. Berdasarkan rangkap keempat, sebutan bakunya ialah si, lun, cai, pun, terjun, dengan, labunya. Untuk kategori fonetik atau fonologi, ia mengandungi fonetik segmental dan suprasegmental, iaitu gabungan ritma dan rima akhir. Bunyi sengau en dan bunyi lemah tidak hadir, menjadikan baris ini lancar dan mudah diucapkan. Pengulangan perkataan labu-labunya menunjukkan unsur reduplikasi fonologi yang menambah kesan humor dan simbolik. Intonasi mendatar di akhir ayat menggambarkan kesudahan tenang tetapi menyindir. Sebagai contoh, si loncai terjun dengan labu-labunya. Menggambarkan kesudahan tenang tetapi menyindir. Melihat pula kepada analisis fonetik dan fonologi dalam syair wasiat ayahanda. Pertamanya, kita melihat pada rangkap pertama syair ini terlebih dahulu dari segi penyekuan dan sebutan baku syair ini, yang berbunyi, ada kepada suatu hari sakit saudagar, laki dan isteri. Adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Melihat pula kepada kategori fonetik dan fonologi, melihat pada terdapat juga vokal rangkap bagi perkataan suatu yang mengandungi vokal rangkap u-a. Ia dikatakan vokal rangkap kerana ia tidak disebut secara berterusan, vokal u-a bukan ua, namun suatu. Terdapat juga diftong bagi perkataan saudagar, gabungan vokal a-u yang disebut sebagai satu bunyi luncuran dalam satu suku kata diucapkan sebagai satu unit bunyi berterusan dan bukan dua vokal yang berpisah, iaitu au. Terdapat juga kata pinjaman isteri. Perkataan isteri ini berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu stri. Elemen fonetik dan fonologi lain dapat dilihat, iaitu seperti struktur bunyi dan penggunaan jeda. Contohnya, adalah kiranya 7 hari, sedikit jeda, tidak bergerak kanan dan kiri. Kita dapat melihat penggunaan jeda sebentar tadi, iaitu di penghujung baris yang memberi ruang pernafasan, melodi dan juga memperjelaskan maksud frasa. Melihat pula kepada rangkap kedua syair ini dari segi penyekuan dan sebutan baku terlebih dahulu, saudagar tahu akan dirinya, hampirlah mati kepada rasanya, lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Melihat pada kategori fonetik dan fonologi yang terdapat dalam rangkap kedua syair ini, pertama adalah diftong bagi perkataan cium. Cium berbunyi I dan U masih boleh dengar perbezaannya walaupun cepat diucapkan, yang menghasilkan bunyi U. Terdapat juga konsonan rangkap, itu nangis. Dua konsonan N dan G diucapkan serentak dalam satu sukukata pertama, nang, menghasilkan bunyi ng sebelum vokal I pada sukukata kedua. Itu konsonan rangkap dalam perkataan nangis, iaitu ng, gabungan N dan G.
Elemen lain fonetik dan fonologi dapat dilihat juga dalam aliterasi dan konsonan. Bunyi konsonan yang berulang seperti huruf M dalam perkataan hampirlah, mati dan memanggil menghasilkan kesan berirama dan penekanan bunyi yang memperkuat lagi penyampaian emosi dan watak dalam syair ini. Melihat kepada rangkap ketiga dari segi penyukuan sebutan baku, berbunyi katanya, wahai cahaya mataku, tinggallah tuan buah hatiku, hampirlah mati gerangan aku, baiklah tuan tingkah dan laku. Kategori fonetik dan fonologi yang terdapat dalam rangkap takhir ini adalah kita dapat melihat diftong dalam perkataan wahai. Vokal A dan E diucapkan mengalir menjadi satu bunyi dalam satu sukata wahai, iaitu I. Jadi ia dikategorikan sebagai diftong. Terdapat juga vokal rangkap. Dalam perkataan tuan, vokal A dan U diucapkan berbeza yang dapat dipisahkan walaupun mereka bersebelahan, dapat dipisahkan dan disebut secara berasingan. Contohnya tu, wan dan bukannya wan. Melihat kepada konsonan rangkap dalam perkataan gerangan, iaitu N, gabungan N dan G diucapkan secara serentak dalam satu suku kata yang menghasilkan konsonan rangkap, iaitu nge, gabungan N dan G. Terdapat juga kata pinjaman dalam rangkap ini seperti cahaya. Perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu jaya, yang bermaksud cahaya atau kemenangan. Terdapat juga gerangan yang juga berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit berkaitan dengan perkataan yang membawa maksud hal, keadaan atau sebab. Terdapat juga elemen fonetik dan fonologi iaitu struktur rima dan tekanan. Contohnya pola sukata yang berbeza, panjang dan pendek dan penghujung bunyi yang berirama membantu membentuk tempo yang menarik serta memudahkan pembacaan dan pujian syair ini. Contohnya kita dapat melihat pada akhir setiap baris dalam rangkap tersebut, cahaya mataku, buah hatiku, gerangan aku, tingkah dan laku. Ini dapat melihatkan tempo yang menarik dan menjadikan syair lebih menarik dan enak didengari dan dapat memudahkan pembacaan. Secara keseluruhannya, integrasi fonetik dan fonologi dalam puisi tradisional seperti pantun, syair dan seloka amat penting bagi memastikan keindahan bunyi serta sebutan baku bahasa Melayu dapat dikekalkan. Melalui pengujaran dan penyukuan yang betul, murid bukan sahaja memahami struktur bunyi bahasa, malah mampu menghayati irama dan maksud puisi dengan lebih berkesan. Aktiviti kebahasaan berasaskan pengucapan seperti pembacaan berirama, penyukuan kata dan latihan sebutan baku juga dapat membantu memupuk kesedaran terhadap kepentingan sebutan yang tepat. Oleh itu, penerapan ilmu fonetik dan fonologi dalam pengajaran puisi tradisional berperanan penting dalam memperkukuh kemahiran lisan serta mengekalkan warisan bahasa Melayu yang indah dan berdisiplin.